Assalamualaikum guys. Kenapa kita kena belajar tentang cara-cara untuk mencari solusi terhadap isu-isu mengenai masalah kesihatan mental? Okey, yang pertama sekali adalah kerana kita kurang pendedahan tentang cara-cara yang berkesan, khususnya melibatkan seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Okey, kita selalunya dimomokkan dengan makan ubat, pergi berjumpa dengan ustaz ataupun benda-benda yang lain. Tetapi itu juga, saya tak katakan itu tak betul, tetapi ada lagi cara-cara yang lebih saintifik, yang lebih humanistik tentang bagaimana kita boleh melakukan perubahan. Pertamanya kita kena kenali dulu apakah isu-isunya, apakah itu isu masalah kesihatan mental, dan yang kedua solusi dari sudut berfokus. Maknanya jangan kita anggap semua solusi itu berkesan untuk semua perkara, untuk semua masalah, tetapi solusi itu adalah berfokus. Cara-cara untuk selesaikan isu tentang skizofrenia berlainan dengan cara-cara untuk solusi kepada masalah mental yang lain. So, saya sarankan anda semua untuk kita cakna, untuk kita mengetahui apakah caranya, apakah awareness yang terbaik untuk kita memahami tentang bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah isu kesihatan mental. So, kawan-kawan semua, saya menggalakkan anda untuk enroll dalam kita punya OUM punya program sijil terbaru, iaitu sijil asas kaunseling dan juga sijil kaunselor profesional kesihatan mental yang akan kita lancarkan pada bulan Januari tahun 2026. Sijil asas kaunseling dah ada dalam sistem. So jom kita enroll, kita belajar sama-sama dan kita cakna tentang cara-cara untuk kita membantu mereka di luar sana, insya-Allah. Assalamualaikum.